Adakah boleh wanita dalam haid yang yakin darah haidnya tidak menitis keluar duduk dalam masjid untuk dengar ceramah? Jawabnya tak boleh. Yang bolehnya tak menitik darah bagi perempuan haid lalu saja. Biru sabil, lalu saja. Ingat tak, kalau perempuan yang sedang haid boleh lalu dalam masjid, tak boleh berhenti. Hak tu. Jangan salah faham. Lalu boleh, macam nak shortcut daripada nu nak pergi ke belakang, kalau lelaki ramai dalam masjid kosong, dia haid boleh lalu. Syarat jangan menitik darah. Berarti haram. Nah, betul ke perempuan haram kalau jadi pengantin nak nikah dalam masjid, sedangkan dia haid. Dia ni ramai dah. Nikah dalam masjid tu molek, dipuji syarak. Tapi dah mu haid duduk luar. Sebab apa mungkin masuk dalam, mu bukan akad nikah. Dia Datuk Imam nak tanya, setuju ke tak? Dah tanya dalam kereta dia tanya, luar dia tanya. Tok Imam kata luar dia tanya, katok kepala Tok Imam. Banyak ngak ni masuk dengan pengantin-pengantin dalam keadaan haid period duduk dalam masjid. Orang lelaki pun gitu jugalah, hak junub boleh juga lalu masjid, tak boleh berhenti. Orang lelaki tak ada nitik darah apa, dah dia orang junub. Junub sama ada lelaki-lelaki perempuan boleh masuk lintas juga. Kalau kita nak berhenti tak boleh. Sebab kalau di Mekah Masjidil Haram kita nak pusing kat luar 4 km masjidnya. Masjid Mekah lening 4 km kita pusing dah sekali. Lepas mayang asar kita pun tubik kat Babu Salam, kita pusing sepuk garik baru apa. Daripada asar pakai garik 2 jam setengah. Macam nak mati naik bukit pusing masjid. Maka orang kita pun litah kat dalam nak balik hotel dalam keadaan junub. Tak apa. Tak. Boleh. Yang tak bolehnya berhenti duduk, tak boleh. Dah darurah boleh dalam masjid walaupun lama. Benda darurah menyelamatkan nyawa. Perempuan ni dia haid tapi ada orang mari nak cederakan dia, nak rogoh dia, nak apa saja, kejar dia. Dia lari, tak ada tempat sembunyi dalam masjid. Tapi dia haid, boleh duduk. Tak berdosa kerana darurah. Fa man turra ghayra baghin wala 'ali fala isma 'alaih. Tuhan kata siapa yang terpaksa nak menyelamatkan nyawa, maka dia tidak ada kena dosa. Itu baru darurah. Laki pun boleh juga, dia junub nusuk dalam masjid apa? Orang nak bahang dia. Orang mari orang nak katok dia. Dia pun tengok lari di rumah, tak nak apa dah. Masjid dekat, masuk dalam masjid. Padahal dalam keadaan junub, tu imam junub, tak mandi lagi. Boleh duduk dalam masjid kerana orang nak katok. Soalan seterusnya.